Kalau kita korang, aircon dia tak berapa nak sejuk, korang kena ada benda ni dalam kita. Ini kita panggil demi-spec. Kita pakai benda ni bila situasi di mana cermin hadapan korang ada fogging ataupun beruap disebabkan udara dekat luar lebih sejuk daripada udara kat dalam. Situasi macam ni biasanya berlaku bila dalam keadaan hujan lebat. Tiba hujan betul lebat yang betul sejuk, udara kat luar betul sejuk, aircon kita pula ada problem, tak berapa nak sejuk. Akhirnya menyebabkan kita punya cermin hadapan tu jadi foggy. Bila jadi macam tu, korang memang takkan wipe dengan tangan sebab dia akan jadi gabuh. Kalau kita pakai kain lap pula ataupun kain lap fiber, dia akan tinggalkan satu kesan strik ataupun kesan garisan. Tapi bila menggunakan demi-spec ni, korang punya windscreen, cermin hadapan tu memang akan clear. Bila kita tengok dekat-dekat kan, permukaan dia macam kain fiber, depan belakang pun sama. Tapi yang ni lebih halus lah. Bila kita tekan, dia macam span. Dan yang paling best tu kan, korang boleh guna ni banyak kali. Kalau kotor, korang basuh je, tak ada masalah. Janji semasa nak guna tu, mesti kena kering. Bagi korang yang memang ada masalah yang aku sebut awal tadi, korang memang kena standby benda ni dalam kita. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.